Apa yang saya pernah dengar daripada mulut-mulut yang renew, dia orang akan mendapat gaji sekurang-kurangnya 7,000. Macam mana pula dengan lepas dia orang belajar 26 hari, adakah gaji dia orang terus keluar jadi 26,000? Kita kena beritahu tu je. Ini sedap bos, CEO kapal cakap ni, boleh ni pakai Honda Civic, kena kabur dia. Untuk gaji lepasan daripada Sailing Academy dan MISA ni, maksudnya bagi yang lulus, kebanyakan untuk tahap 2 ni dia ada rate dia sendiri di luar sana. Okey. Dia ada rate. Maknanya apa yang saya pernah dengar daripada mulut-mulut yang renew, dia orang akan mendapat gaji sekurang-kurangnya 7,000 berdasarkan kepada allowance offshore dan juga tahap 2. Tahap 2. Dah tahap 2 tu 26 hari. Lulus kan? Lulus. Dan dia orang keluar, pendek kata kalau dah masuk dengan MISA Academy di bawah kelolaan SIRIM ni, terus dapat kerja. Ataupun mereka akan akan disunting oleh pihak MISA. Pihak MISA uruskan. Okey. So mereka akan mencarikan syarikat-syarikat yang nak menggunakan tenaga-tenaga mereka dan ilmu-ilmu mereka ni lah.